Hey, what's up guys? Nampak sedap kan? Hari ni kita nak buat kek pisang coklat chip. Kat dalam tu sangatlah moist, padat dengan coklat, yang lagi sedap kita hidangkan dengan sos custard. First, korang ambil 6 biji pisang yang dah betul-betul masak. Jangan buang pisang tu, walaupun kat luar rupa dia macam tu, dia elok lagi sebenarnya. Kita lenyekkan kasar-kasar macam ni. Tambahkan 2 cawan tepung gandum, masukkan lagi setengah cawan. So 2 cawan setengah lah. Tambahkan 2 sudu kecil bikarbonat soda, 2 sudu kecil baking powder dengan 1 sudu kecil garam, and then masukkan 4 biji telur, and kita perlukan FNN creamer manis. Yang ni susu pekat yang sedap buat dessert ataupun air. Memang rasa lemak berkrim, lemak-lemak manis kat dalam. Kita pakaikan dalam setengah cawan sahaja, and then masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Ambil 1/3 blok butter, korang cairkan, letak dalam tu. Itu je, simple je. Bahan dia campur-campur, campak-campak, gaulkan, and then masukkan 1 cawan coklat chip ataupun coklat coins, and then kita boleh letak dalam loyang lah. So adunan ni banyak sebenarnya, korang boleh split 2 loyang sebenarnya. Lepas tu boleh bakar dalam oven pada suhu 100. Belum lagi, letakkan irisan pisang kat atas dengan coklat chip, bakar dalam oven pada suhu 170 Celsius selama 50 minit. Ok, next untuk kuah kita perlukan FNN creamer sejak. Yang ni pun lemak berkrim juga, sangat perfect buat dessert ataupun nak buat air. KA selalu gunalah air kan. So korang guna 1 tin, tambahkan setengah cawan air, 2 sudu gula, and then masukkan 1/2 sudu tepung custard. And KA lupa masukkan sikit 1 sudu kecil esen vanila. Aku lupa nak record. Kacang-kacang baru masukkan dalam kuali, masak sampai dia pekat, and boleh letak kat tepi lah. Okey, kita punya kek pun dah pun siap. Cantik rupa dia, macam hantaran kahwin kan. Kalau aku kahwin, aku nak 7 dulang kita punya kek pisang coklat ni. Tak adalah gurau je. Okey, boleh potong, nampak dia nyok-nyok gedik-gedik lagi kat tengah tu. Maknanya dia moist kat dalam lah. Yang ni best kita servekan dengan kita punya sos custard tadi tu. So nak makan sejuk boleh, nak makan panas-panas pun boleh juga. Kat luar bau kata pisang tu harum, dalam tu dapat coklat yang sangat sedap. Kek pisang ni sangatlah moist, campur dengan sos custard yang kita buat tu very creamy. Yang ni kalau buat untuk open house raya, sekejap je akan licin nanti. Okay? So jangan lupa cuba dekat rumah nanti. Selamat berpuasa dan selamat hari raya.